Mengapa tidak turut serta dalam arena politik? Maksudnya menyertai gabungan. Maksud saya, berada selama-lamanya di pihak pembangkang tidak memberi khidmat terbaik kepada rakyat seperti yang sepatutnya. Saya ingin membetulkan premis ini bahawa orang Arab yang enggan untuk menyertai gabungan dalam kerajaan di Israel. Penolakan itu datang daripada parti-parti Zionis di Israel. Mereka berpendapat pada masa itu dan sekarang kebanyakan parti Zionis bahawa masanya belum tiba. Bahawa orang Arab akan campur tangan dalam persoalan penting di Israel, iaitu keselamatan dan intipati negara Israel sebagai sebuah negara Yahudi. Kemudian mereka enggan membenarkan parti Arab menyertai gabungan mereka. Tetapi pada tahun 1992, semasa Rabin membentuk gabungannya, parti-parti Arab, dua parti Arab, mereka memberi sokongan kepada Rabin dengan mengundi menyokong kerajaan beliau. Mereka mencadangkan beliau kepada Presiden, tetapi mereka tidak menyertai gabungan itu secara aktif. Ya, tetapi mereka menyokong perkara ini. Tetapi persoalannya, pada masa itu adalah proses damai. Kemudian, orang Arab di Israel mahu memberi sumbangan semula kepada proses damai. Sekarang, dan saya cuba menjawab soalan anda, mengapa pihak Palestin, pihak Arab tidak menyertai gabungan itu sekarang? Kerana sepanjang masa, kerajaan berurusan dengan pendudukan dan wilayah-wilayah yang diduduki. Terdapat tindakan ketenteraan, terdapat tindakan terhadap pihak kami, rakyat Palestin. Faham? Kemudian apabila anda memasuki kerajaan, tanggungjawab bersama anda ialah anda akan bertanggungjawab untuk perkara ini. Dasar di tebing barat dan kemudian di jalur Gaza. Tetapi izinkan saya terus menyoal tentang perkara ini. Jadi soalan di sini bukan sahaja sesuatu yang milik kita, milik rakyat Palestin di sini, di Israel. Soalannya lebih besar lagi. Dan kemudian, apabila anda menyertai gabungan, tanggungjawab anda terhadap apa yang berlaku kepada rakyat anda di tebing barat dan Gaza adalah sangat tinggi. Jadi apabila Mansur Abbas benar-benar menyertai gabungan secara aktif, bukan sekadar sokongan dari luar. Pada tahun 2021, anda mengatakan bahawa terdapat lebih banyak perubahan perspektif di pihak Bennett dan Lapid berbanding Mansur Abbas. Tetapi dari segi penduduk Arab, anda mempunyai parti Arab dalam gabungan dan tiada apa-apa bencana berlaku. Inilah detik di mana Lapid, Bennett dan Lapid menandatangani penyertaan dalam gabungan itu. Saya rasa ini adalah detik bersejarah dalam catatan politik Israel. Tetapi anda mengatakan bahawa bagi rakyat Arab Israel biasa yang mungkin juga mengenal pasti diri mereka sebagai rakyat Israel berketurunan Palestin, ini menjadikan situasi itu mustahil. Tetapi sekali lagi, tiada perkara buruk berlaku kepada rakyat Arab Israel. Dan ada yang mungkin mengatakan bahawa dengan adanya tokoh seperti Mansur Abbas dalam gabungan kerajaan telah memperbaiki kehidupan mereka atau menormalkan penyertaan orang Arab dalam arena politik di Israel. Jadi apabila sekarang Naftali Bennett mengatakan tidak akan ada parti Arab dalam gabungan kerajaan dan semua parti Zionis mengatakan hanya parti Zionis sahaja, adakah ini bermakna eksperimen ini telah gagal? Tidak, saya tidak fikir ini gagal. Tetapi masyarakat Arab kini berpecah dalam isu ini. Dan terdapat sejumlah besar rakyat Palestin Arab di sini, di Israel, yang berpendapat bahawa kali ini adalah masa untuk menyingkirkan kerajaan tertentu ini. Jadi, menyertai gabungan adalah cara kami bukan sahaja untuk memperbaiki keadaan kami, menangani jenayah dan isu lain, tetapi juga untuk mengakhiri era ini di mana sayap kanan ekstremis
membentuk gabungan. Dan di pihak satu lagi, masih ramai rakyat Palestin di Israel yang mengingati apa yang berlaku di Gaza, apa yang sedang berlaku sekarang di tebing barat dan apa yang dilakukan oleh peneroka sekarang di tebing barat. Dan kemudian ia bukan mudah untuk menjadi sebahagian daripada gabungan itu. Baik, dalam janji siapa yang akan membentuk gabungan baru ini, bahawa dia dari sayap kanan dan dia tidak akan melakukan perkara yang sama, tetapi dia akan meneruskan pendudukan itu. Lihat ini. Ya, sekarang saya mengemukakan kedua-dua sisi perpecahan pendapat dalam komuniti kita. Tetapi bagi saya rasa sekarang kita boleh sokong seperti yang kita lakukan pada tahun 1992. Okey. Bukan untuk turut memikul tanggungjawab dalam kerajaan, tetapi menyokong sebarang perubahan politik di Israel. Kerana jika sekarang parti-parti pembangkang di Israel membentuk gabungan, memang ada untuk itu. Bagi kami sebagai rakyat Palestin, memang tiada sebarang alternatif politik. Alternatif politiknya ialah kembalinya sayap kanan ke tampuk kuasa. Jadi sekarang dalam situasi politik ketika ini, kami tiada pilihan lain selain menyokong blok parti-parti politik ini di Israel. Jadi anda mengatakan penyelesaian ideal bagi anda ialah kembali kepada model 1992, sokongan kepada Rabin dari luar berbanding model Mansur Abbas, Naftali Bennett, Yair Lapid yang cuba mempengaruhi dari dalam. Ada satu perkara yang sangat penting dan mendalam.